Hello everyone, welcome back to my channel as usual. Don't forget to subscribe and like, okay? Sekiranya kamu melihat ini melalui Facebook, TikTok atau Instagram atau mana-manalah video ni pergi, video yang sepenuhnya adalah di YouTube channel saya dan terima kasih siap-siap kerana menyokong kerja saya melalui Buy Me Coffee yang mana link ada di bawah video ini di YouTube atau di semua social media saya. Okey, semalam saya berjanji saya mahu bercakap tentang adakah kerajaan Anwar Ibrahim runtuh sekiranya Barisan Nasional menarik diri. Kita dengar Anwar kata dia suruh mereka mengundur dirilah. Dia tak cakap nama lah, tetapi kita tahulah dia mengatakan kepada orang UMNO lah kot. Sebab UMNO sekarang bukan main lagi gang ho kan. So yang UMNO pula dia orang bukan main arrogant lagi lah. Bukan main lagi kepala besar kan. Dia cakap, janganlah nak suruh resign atau keluar pecat kami saja terus. So mereka memegang leher si Anwar Ibrahim. Okey. Jadi mungkin ramai yang tak faham lah bagaimana kan, sebab ramai orang kata ini kerajaan perpaduan. Jadi Anwar kena berhati-hati supaya kerajaan dia tak runtuh kan. Itulah banyak orang cakap lah. Okay, I mean there is not actually what's being said is not 100% true lah kan. Jadi saya nak memberitahu mengikut undang-undang apa yang sebenarnya dan apa yang Anwar boleh buat. Okay, so jika Barisan Nasional mangkuk-mangkuk ayun tu tarik diri lah. Ya betul lah, formula memanglah diorang ni mangkuk ayun. Dah lah ada history of corruption kan. Lepas tu dia punya ketua sendiri pun menghadapi pertuduhan yang mana telah ditarik balik. Bukan ditarik balik, DNAA aja tau. Belum sepenuhnya lagi dia hilang. Jadi dia takut kot kalau kerajaan lain naik, benda ni akan timbul semula lah. Dia akan dituduh semula di mahkamah. Pada saya itu adalah satu heavy burden lah ke atas Zahid Hamidi. Itu sebab dia macam mana pun dia mesti menang. Dia nak cuba menang juga pilihan raya PRU yang akan datang. Jadi kamu orang rakyat jangan jadi bodoh lah. Sebab kalau dia walaupun mereka begitu gangho lah orang UMNO ni, yang mereka akan kembali balik lah untuk menjadi kerajaan Malaysia. Saya rasa janganlah memperbodohkan orang Melayu yang mana ada your core supporter lah kan. Orang Melayu pun menyampah dengan orang-orang yang korupsi, okey. So jadi saya nak cakap tentang ini, tentang sekiranya Barisan Nasional menarik diri daripada kerajaan perpaduan ini. Sebab ia sebenarnya tidak secara automatik menyebabkan kerajaan Anwar Ibrahim tumbang. Okey? Sebenarnya semuanya bergantung kepada sama ada Perdana Menteri masih mempunyai sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat di bawah perkara 143/2/A dan 43/4. Okey? Bukan 143, sorry, my eyes made a mistake. Is perkara 43/2/A dan perkara 43/4. Okey? Perlembagaan persekutuan kita. Jadi tajuk hari ini kita nak berbincang atau saya nak bercakap lah.
Pendapat saya lah kan. Of course, apa yang saya cakap di dalam channel saya adalah pendapat saya lah. Tak semestinya orang lain setuju kan. Tak setuju tak apa. Okey, tajuk dia hari ni kita, kalau BN keluar kerajaan, adakah kerajaan Anwar akan runtuh? Itu soal tajuk hari ini. Jadi, mari kita bincangkan ya. Bahagian yang pertama. Ramai orang ya salah faham sebenarnya. Ramai yang menyangka kalau BN keluar adalah bersamaan dengan kerajaan akan jatuh. Sebenarnya tidak semestinya. Okey? Dalam sistem Westminster seperti Malaysia, okey, kita ikut style British kan. Yang menentukan seseorang Perdana Menteri kekal bukan siapa keluar kabinet. Okey? Yang menentukan ialah adakah beliau masih mempunyai majoriti ahli parlimen. Itulah ujian yang sebenar dia. Okey. Bahagian kedua. Apa kata perlembagaan kita ya? Perkara 43/2/A yang di-Pertuan Agong melantik seorang Perdana Menteri yang pada hemat baginda mempunyai kepercayaan majoriti Dewan Rakyat. Bukan ya majoriti parti. Bukan ya majoriti kabinet. Tetapi ya majoriti ahli parlimen. Okey. Perkara 43/4 pula, jika PM hilang majoriti, beliau ada dua pilihan ya. Sama ada dia letak jawatan atau minta pembubaran parlimen. Ini sangat penting lah. BN keluar kabinet ya, tidak bermaksud majoriti automatik hilang. Jadi kan, apabila sekiranya lah Anwar kan pecat jawatan mereka sebagai menteri ke, timbalan Perdana Menteri ke, itu tidak automatik ya hilang dia punya majoriti. Faham tak? Bahagian ketiga. Berapa kerusi yang diperlukan ya? Di dalam Dewan Rakyat kita, parlimen, 222 kerusi. Majoriti mudah 112. Okey. Jadi soalan sebenar ialah, selepas BN keluar, berapa MP masih menyokong Anwar? Jika lebih daripada 112, kerajaan terus hidup. Okey? Ini bahagian yang keempat. Senario pertama lah. Okey. BN keluar kerajaan. Tetapi MP BN masih menyokong PM. Apa jadi? Kerajaan masih hidup. Okey. Ini jangan kira BN saja yang menyokong. Katalah ada pembangkang atau independence yang menyokong, kerajaan masih hidup. Faham? Inilah dia the role of independence. You must understand the importance of independence ya. Sebab mereka tak ada parti. Jadi mereka boleh sokong sesiapa sahaja. Ada faham? Sebenarnya ini pernah berlaku ya dalam negara-negara Commonwealth. Parti ya boleh tarik menteri, tetapi tidak mengundi menjatuhkan kerajaan. Okay? These are two different position. Alright, bahagian yang kelima. Senario kedua pula. BN keluar. Dan semua MP BN tarik sokongan. Okey, ini lebih serius lah. Tetapi belum tentu kerajaan jatuh. Okey, kenapa ya? Kerana Anwar masih boleh mencari majoriti baru.
Melalui mana? Okey, okey. Inilah pentingnya sekali lagi independence. Aduh, korang ingat independence tu tak ada kuasa kah? Itulah dia. Independence ada banyak kuasa ya. Independence maksudnya calon bebas lah. Mereka boleh bersuara apa-apa sahaja di dalam parlimen ya, tanpa mengikut apa ketua parti cakap. Mengikut apa tu, membuta tuli lah, tak boleh cakap apa pun, kena ikut aja. That's the beauty of independence. If they have something to say which is pro rakyat tetapi tidak mahu dicakap oleh mana-mana parti, jadi orang calon bebas boleh bersuara. Ada faham? Okey? Ini bahagian yang keenam. So, dari mana majoriti baru? Ya, inilah yang ramai orang tidak bincang sebenarnya. Ada beberapa kemungkinan kalau BN tarik lah, katalah mereka tak sokong kerajaan. Jadi si Anwar tu boleh actually cuba pilihan pertama, okey. Maybe daripada GPS Sarawak. Jika GPS kekal ya, itu akan membantu dia lah. Pilihan yang kedua, dia boleh juga cuba bercakap dengan GRS Sabah. Mereka boleh terus menyokong. Jadi BN sajalah yang hilang kan. Tapi GRS, GPS masih sokong. Jadi pilihan yang ketiga. Di sinilah yang kamu orang kena faham. Ahli parlimen bebas. Memang kat Malaysia tak ramai. Tetapi cukup untuk melengkapkan angka. Faham? Janganlah ingat calon bebas, independence, mereka ada kuasa tahu. Pada saya lah, saya lebih suka independence. Saya akan pilih independence, calon bebas, sebab sekurang-kurangnya saya tahu calon bebas adalah bebas bersuara. Mereka tidak terikat ya dengan mana-mana parti yang kata, oh janganlah cakap benda-benda ini ya, kita tidak mahu meruntuhkan kerajaan. Tetapi calon bebas untuk bersuara apa-apa sahaja yang berkenaan dengan rakyat. Okey? Bila saya tidak akan join parti mana-mana pun, unless it's my own party lah. My own party, of course, because it will be based on the principles that I believe kan. Itu sebab saya tak join parti mana-mana. Okay? Sebab saya tidak mahu terikat dengan mana-mana parti yang akan menghalang saya bercakap untuk kebaikan rakyat, dan atau saya kritikal ya terhadap parti sendiri atau parti mana-mana. Inilah apa budaya politik kat Malaysia, masalah dia. Okey? Okey. Balik kepada pilihan keempat ya. MPBN sendiri. Mungkin tidak semua ikut keputusan parti dia lah kan. Mungkin ada yang mahu terus menyokong si Anwar Ibrahim. So that's a possibility. Okay? Jadi pilihan yang kelima ya, kerajaan majoriti. Ini juga satu pilihan. Okay. Tapi itu maybe tak relevan lah kan. Sekarang ni PH ingat dia betul-betul mengharap kepada BN untuk terus menyokong dia lah. Itu sebab itulah dia masalah bila jadi macam ni. Bahagian yang ketujuh ya, kerajaan minoriti. Ramai fikir ya kerajaan minoriti adalah mustahil. Itu sebenarnya tidak benar. Okay? Di United Kingdom ya, UK, di Canada, di Australia, di New Zealand, pernah ya ada kerajaan minoriti. Kerajaan terus berjalan juga. Setiap rang undang-undang dirunding satu demi satu. Okey, so itulah dia. Pemahaman politik kita di Malaysia ni amat kurang. Itu sebab ya. Bahagian yang ke-8 ya. The vote of confidence. Kalau semua orang kata ya PM sudah hilang majoriti,
cara terbaik ialah buat usul percaya, the vote of confidence, okey? Biarkan Dewan Rakyat tentukan, ya. Bukan media, bukan TikTok, bukan Facebook, okey? Biarkan Dewan Rakyat, ahli-ahli wakil rakyat yang kamu pilih tentukanlah. Okey, so bahagian ke-9. Adakah Barisan Nasional sebenarnya berani keluar? Ini satu persoalan politik, okey? Keluar kerajaan juga mereka ada risiko. Contohnya ya, diorang akan kehilangan jawatan. Menteri, timbalan menteri, pengerusi GLC, pelbagai kedudukan lain lah yang mereka telah ditempatkan ya. Barisan Nasional juga mereka kena fikir kan. Selepas diorang keluar, apa rancangan mereka? Dia nak masuk blok mana pula? Tapi kita dah tahulah kan dia dah masuk blok Perikatan Nasional. Walaupun mereka kata tidak secara formal tetapi hanya informal. Ya pandai betul dia orang nak menipu kita kan. Sebenarnya dua-dua nak kuasa. Itu yang dia nak sebenarnya, bukan untuk apa-apa pun, untuk tolong kita, untuk kuasa. Jadi dia nak bentuk kerajaan dengan siapa? Saya pasti mereka akan bentuk kerajaan dengan Perikatan Nasional lah kalau dia orang menang kan. Itulah dia. Kamu pilih Barisan Nasional, kamu akan dapat Perikatan Nasional. Siapa yang dalam BN dengan PN ni? Aduh, yai. Kalau kamu buta lah, aku tak tahu, buta otak lah sebenarnya, tak boleh nampak apakah yang orang-orang yang dalam kumpulan ni. Aduh, ya aku tak faham lah ya. Okay, so atau mereka mungkin mereka nak jadi pembangkang je lah kot. Tak tahulah. Saya haraplah PRU 16 ni orang-orang yang rakyat Malaysia lah, semua kaum lah akan menggunakan otak mereka apabila mereka pergi ke peti undi ya, untuk undi siapa. Pada saya memang saya dah ada nekat dah. Kalau ada PN, PH atau BN, ada 3 orang ni aje lah kan, kata saya akan pilih yang paling saya rasa lebih baik lah. So antara tiga kumpulan ni. Tetapi sekiranya ada PH, PN dengan BN dan ada independen, ada calon bebas, saya pilih calon bebas. Seperti saya cakap sebelum ni lah kan, kalau lembu pun yang keempat punya choice, saya pilih lembu lah. Sebab lembu tu tak pernah lagi tunjuk tunjuk dia punya arrogancy, dia punya kebodohan, dia punya kleptokratik, dia tak pernah tunjuk apa-apa lagi. Jadi kalau 5 tahun si lembu tu tak buat apa-apa, aku tendanglah dia balik. Senang je kan. So inilah bahagian yang ke-10, okey. Apa yang Anwar sepatutnya buat? Okey, ini nasihat saya lah. Kalau saya lah menjadi Perdana Menteri, okey, saya akan lakukan beberapa perkara. Okey, pertama ya, saya akan berhenti bergantung kepada ugutan. Jika ada parti yang sentiasa menggugut, kerajaan tidak akan stabil. Okey? Yang kedua ya, saya akan cari majoriti yang lebih stabil. Adalah lebih baik ya majoriti itu kecil, okey? Tetapi setia. Daripada majoriti yang besar macam mangkuk ayun BN ni, yang sentiasa menggugut, okey? Yang ketiga apa saya buat? Saya akan berunding terus ya dengan GPS dan GRS. Mereka boleh menjadi penentu, okey? Yang keempat, saya akan fokus ya kepada reformasi.
Rakyat ya sebenarnya dia tidak kisah tau. Dia tak ada kisah sangat siapa duduk dalam kabinet. Okey. Apa yang mereka mahu ialah ekonomi yang baik. Kos hidup yang turun. Okey, institusi dipulihkan. Rasuah dikurangkan. Itu yang saya akan buatlah kalau saya Perdana Menteri. Yang kelima ya. Janganlah tunduk ya kepada tekanan politik semata-mata. Jika kamu ada dasar yang baik kan, teruskan. Jika salah, betulkan. Okey. Itu yang sepatutnya Anwar Ibrahim buat. Aduh, ini tak. Janji-janji reformasi semua tak jalan. Yang dia sibuk cuba jaga BN. BN. Okey, yang keenam. Lakukanlah rombakan kabinet. Okey. Jika BN keluar, lantiklah individu yang lebih kompeten daripada parti-parti yang masih menyokong. Lantik orang Sarawak, lantik orang Sabah. Lantik parti-parti yang masih menyokong kan. Atau daripada kalangan ahli parlimen yang layak. Tak semestinya daripada parti yang menyokong kamu saja. Pada saya kena lantik orang yang kompeten ya. Tak kira daripada mana parti dan mana blok pun. Itu yang sepatutnya. Tak tahulah. Okey, itu saya lah kan. Bahagian yang ke-11. Adakah perlu pilihan raya kalau mangkuk BN ni keluar? Tidak semestinya ya. Ramai yang fikir kalau hilang majoriti terus kena ada PRU. Tidak, faham. Jika PM masih boleh membentuk majoriti baru, pilihan raya tidak diperlukan. Okey. Ini sebenarnya pernah berlaku beberapa kali ya dalam sejarah politik Malaysia sendiri. Apabila berlaku pertukaran sokongan di parlimen, tak payah PRU mereka discuss amongst themselves lah. Okey, bahagian yang ke-12 lah. Pengajaran politik ya. Kerajaan yang stabil bukan kerana ramai parti, tetapi ya kerana dasar mereka jelas. Saling percaya mempercayai. Kepimpinan yang tegas ya. Menghormati perlembagaan. Mengutamakan rakyat. Okey, itu yang penting. Okey? Inilah kritikan saya ya. Jika sesebuah parti komponen sentiasa menggunakan ancaman, kami akan keluar dari kerajaan. Pecatlah. Tak berani nak pecat kami. Sebagai alat tawar-menawar politik, itu yang menunjukkan kelemahan pengurusan gabungan dan bukannya kestabilan politik. Faham? Kerajaan yang terlalu bergantung kepada rundingan berterusan ya, untuk mengekalkan sokongan boleh ya menghadapi kesukaran melaksanakan reformasi yang tidak popular tetapi perlu. Kita lihat sekarang apa yang sedang terjadi. Okey? Pada masa yang sama ya, mana-mana parti ya yang mengugut untuk keluar juga perlu menjelaskan kepada rakyat apakah pelan mereka selepas itu dan sama ada tindakan tersebut benar-benar demi kepentingan negara, maksudnya demi kepentingan rakyat lah, atau demi kepentingan politik mereka. Okey? Rakyat kena tanya. Okey. Janganlah jadi bodoh lagi. Okey, sebelum saya menutup benda ni lah. Persoalannya ya, bukan sama ada BN keluar atau tidak. Persoalan sebenarnya lah, siapakah yang mempunyai kepercayaan majoriti Dewan Rakyat. Itulah sebenarnya yang sebenar.
selagi Perdana Menteri masih mendapat sokongan sekurang-kurangnya 112 ahli parlimen, kerajaan boleh terus berfungsi mengikut perlembagaan. Okey? Jika sokongan itu hilang, maka perlembagaan telah pun menyediakan jalannya. Sama ada pembentukan majoriti baharu, peletakan jawatan atau pembubaran parlimen jika diperkenankan. Okey? Dalam sebuah demokrasi berparlimen, yang mesti menjadi keutamaan ialah kestabilan berasaskan mandat Dewan Rakyat, ya. Kamu kena faham itu. Mungkinlah mana tahu mungkin ada daripada Bersatu sendiri ataupun daripada wawasan parti baru tu banyak mungkin dari PAS juga masih menyokong si Anwar Ibrahim. So dia mungkin survive not just because of BN, ya. Sepatutnya berasaskan mandat Dewan Rakyat, orang yang kita pilih, tahu, okey? Bukannya politik mengugut. Itulah dia saya nak cakap, ya. So saya harap kamu orang faham, kalau BN tarik diri tak semestinya kerajaan PH akan runtuh. PH boleh bincang dengan GPS, dengan GRS ke macam mana kan. Kalau ada independen, bayangkan. Independen ada banyak kuasa tahu, tapi korang tak faham the role of independence. Calon bebas sebenarnya. Okey, itulah saja saya nak cakap. Jadi saya harap kamu faham kepentingan calon bebas. Okey, itu amat penting. Dan bagaimana mereka betul-betul independen, tidak bergantung kepada mana-mana parti. Okey, so mereka boleh memberi sokongan kepada mana-mana pihak untuk membuat kerajaan. Okey, faham? Alright people, see you again. Thank you very much. Bye.